Class. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz, kita dah pun masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Boleh Ustaz ceritakan tentang Lailatul Qadar? Baik, Lailatul Qadar ni ialah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibaratnya, kalau kita beribadah malam tu, kita dah beribadah selama 1000 bulan. Mina, 83.33 tahun. Jadi, maknanya satu ibadah kita buat sama macam kita buat sampai tua. Subhanallah. Kita kena pastikan kita tak terlepas malam istimewa ni. Tak boleh terlepas ni. Makasih. Jadi, ini yang kita kena cari. Langit cerah tapi mendung waktu pagi, suhu nyaman sekitar 15 ke 25 darjah Celsius, bulan separuh, pokok sujud. Wah, pokok pun sujud? Betul ke ni? Taklah. Ada orang cakap macam tu. Jadi, kalaulah kita jumpa malam tu, kita nak buat apa? Kita sedekah RM2. Lepas tu, kita baca Quran 2 muka surat. Lepas tu... Oh! Tahajud! Tahajud dengan Umi dan Baba. Okey, Jun. Kita mulakan pencarian malam ni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Cepat, Mina. Okey, jom. Tak nampak bulan. Langit pun macam biasa-biasa je. Buat apa pula tu? Pakcik Yaakob cari Lailatul Qadar juga ke? Taklah, tengah buat tabung masjid ni ha. Jadi, malam ni ke? Tak. Mina, Mila, nak mengaji sama? Apa, Baba? Nanti jumpa Lailatul Qadar, Mina baca. Ha? Malam ni ke? Tak je. Mila, langit cerah. Ya ke? Sini. Tak tidur lagi? Mina nak join Umi dan Baba. Banggalah Baba macam ni. نويت صوم غد أن أدائي فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Jom sahur. Leganya dapat buat ibadah. Tak boleh simpan data legong ni. Mesti banyakkan pahala kita. InsyaAllah. Kita buat ibadah ni sebab Allah. Kita tak tahu mana satu yang Allah suka. Sebab tu, kena buat banyak-banyak. Ha? Oh, Mina, tengok ni. Lah, pokok tumbang ke? Ya, ni nak kena alihkan cepat ni. Langit pun tak mendung. Semalam ada konsert kat tengah bandar. Lah, patutlah langit cerah. Syah, semalam bukan Lailatul Qadar. Penat je kita buat ibadah. Malam ni kita tak nak cek Lailatul Qadar. Malam ni panas. Tak mungkin kot. Best kan kalau dapat bakar sate. Kupat ayam bakar pun sedap juga. Sedapnya. Oh, biryani. Bestnya. Mina. Wow. Kenapa? Tengok ni. Saya rasa semalam Lailatul Qadar. Itulah, saya pun rasa.
Semalam macam lain sikit kan? Langit! Saya nak sate 40 cucuk ya. Sate? Assalamualaikum. Ha, makcik nak bagi ni. Mina? Kepak ayam bakar? Hati-hati. Bendung! Assalamualaikum. Ada order biryani kan? Ada nampak tak Tuan Baba? Alamak! Oh, tu dia. Baba nak boleh? Ha, tu mesti orang kedai biryani telefon tu. Kenapa nangis ni? Mina Mila kan suka biryani? Suka. Tapi diorang terlepas Lailatul Qadar semalam. Ha? Siapa cakap? Doa kita orang tu makbul. Semua makanan yang kita orang nak dapat. Tapi masa kita orang tidur. Kalau Mina Mila tahu semalam Lailatul Qadar, malam ni nak buat ibadah lagi tak? Tak. Aduh. Sebab tu Allah rahsiakan bila Lailatul Qadar. Tapi tanda-tanda tu, Baba. Yang tu, Baba tak pasti. Tapi kita kena teruskan berusaha. Teruskan buat ibadah. Okey, Baba. Jadi, nak cancel ke biryani ni? Jangan. Okey. Kita buat ibadah mestilah kerana Allah. Tak ada siapa dapat pastikan bila Lailatul Qadar. Tapi kita boleh pastikan supaya kita semua sentiasa beribadah tanpa memilih hari. InsyaAllah, satu hari nanti Allah akan pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Dunia Plus. Assalamualaikum. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Jadi Ustaz, kita dah pun masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Boleh Ustaz ceritakan tentang Lailatul Qadar? Baik, Lailatul Qadar ni ialah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibaratnya, kalau kita beribadah malam tu, kita dah beribadah selama 1000 bulan. Mina, 83.33 tahun. Jadi, maknanya satu ibadah kita buat sama macam kita buat sampai tua. Subhanallah. Kita kena pastikan kita tak terlepas malam istimewa ni. Tak boleh terlepas ni. Makasih. Jadi, ini yang kita kena cari. Langit cerah tapi mendung waktu pagi, suhu nyaman sekitar 15 ke 25 darjah Celsius, bulan separuh, pokok sejut. Wah, pokok pun sejut? Betul ke ni? Taklah. Ada orang cakap macam tu. Jadi, kalaulah kita jumpa malam tu, kita nak buat apa? Kita sedekah RM2. Lepas tu, kita baca Quran 2 muka surat. Lepas tu... Oh! Tahajud! Tahajud dengan Umi dan Baba. Okey, Jun. Kita mulakan pencarian malam ni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Cepat, Mina. Okey, jom. Tak nampak apa bulan. Langit pun macam biasa-biasa je. Buat apa pula tu? Pakcik Yaakob cari Lailatul Qadar juga ke? Taklah, tengah buat tabung masjid ni ha. Jadi, malam ni ke? Tak. Mina, Mila, nak mengaji sama? Apa, Baba? Nanti jumpa Lailatul Qadar, Mina baca. Ha? Malam ni ke? Tak je.
Langit cerah. Ya ke? Sini, sini. Tak tidur lagi? Mina nak join Umi dan Baba. Banggalah Baba ni. نويت صوم غد أن أدعي فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Jom sahur. Leganya dapat buat ibadah. Tak boleh simpan dah telekong ni. Mesti banyak kan pahala kita? InsyaAllah. Kita buat ibadah ni sebab Allah. Kita tak tahu mana satu yang Allah suka. Sebab tu, kena buat banyak-banyak. Ha? Oh, Mina, tengok ni. Lah, pokok tumbang ke? Ya, ni nak kena alihkan cepat ni. Langit pun tak mendung. Semalam ada konsert kat tengah bandar. Lah, patutlah langit cerah. Syah, semalam bukan Lailatul Qadar. Penat je kita buat ibadah. Malam ni kita tak nak cek Lailatul Qadar. Malam ni panas. Tak mungkin kot. Best kan kalau dapat bakar sate. Kepak ayam bakar pun sedap juga. Sedapnya. Oh, biryani. Bestnya. Wow. Kenapa? Tengok ni. Saya rasa semalam Lailatul Qadar. Itulah, saya pun rasa. Semalam macam lain sikit kan? Langit. Saya nak sate 40 cucuk ya. Sate? Assalamualaikum. Makcik nak bagi ni. Mina? Kepak ayam bakar? Hati-hati. Bendung. Assalamualaikum. Ada order biryani ke? Ada nampak tak pun Baba? Oh, tu dia. Baba nak boleh? Ha, tu mesti orang kedai berani telefon tu. Kenapa nangis ni? Mina kan suka biryani? Suka. Tapi diorang terlepas Lailatul Qadar semalam. Ha? Siapa cakap? Doa kita orang termakbul. Semua makanan yang kita orang nak dapat. Tapi masa kita orang tidur. Kalau Mina tahu semalam Lailatul Qadar, malam ni nak buat ibadah lagi tak? Tak. Aduh. Sebab tu Allah rahsiakan bila Lailatul Qadar. Tapi tanda-tanda tu, Baba. Yang tu, Baba tak pasti. Tapi kita kena teruskan berusaha. Teruskan buat ibadah. Okey, Baba. Jadi, nak cancel ke biryani ni? Jangan. Okey. Kita buat ibadah mestilah kerana Allah. Tak ada siapa dapat pastikan bila Lailatul Qadar. Tapi kita boleh pastikan supaya kita semua sentiasa beribadah tanpa memilih hari. InsyaAllah, satu hari nanti Allah akan pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Nak tahu tak? Semua video di Duro Plus telah melalui penasihat syariah. Alhamdulillah. Let's roll. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Duro Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana insya-Allah. Duro Plus. Assalamualaikum. Belum subscribe lagi? Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau.